Dia sumpah miskin 7 keturunan. Takut. Terlalu berisi. Apa yang terlalu merosakkan diri di sini? Makan terlalu sedap di Indonesia. Nak cari jam, orang datang je ke gedung jam ni. The whole area penuh pelbagai jenis jam. Buka ni. Silang. Weh, selamat ulang tahun kelahiran. Alright guys, sekarang kita dekat Jalan Sultan Agong. So basically area ni tempat local product Indonesia, baju, seluar. So kita akan explore kat sini. Okay. Ni ada House of Smith. Famous gak brand ni? Ras. Jom kita explore kawasan Jalan Sultan Agong. Tengok barang apa yang kita boleh shopping. So, kau boleh tengok harga dia. Kalau dekat House of Smith, range baju dia ada yang 80,000. Belah sana 110,000. Very nice. Ya, harga semua sama lah. Macam mana? Harga semua sama. Ni semua 80,000 lah. Ya, tapi kat tag 199. Ni ikut ni. Ikut ni. Beli ni? Kamera jalan senyap. Macam stream. Ini nak baik pula. Oh, situ. Motor. Pergi ke kedai yang seterusnya. Member kita nak jadi askar Jepun lah. Ya, inspiration daripada semalam ni movie tu. Satu set semua. Alah babi lah. Mana? Ini ke kedai lain? Bro, 10,000 like beli. Kedai lain ada kat ni. Tak boleh. Sekarang kita di kedai Bloods. Tapi nice teman sebelah tu. Jadi pun House Smith tu. Daniel beli apa Daniel? Daniel beli apa? Batik. kedai jeans. Kedai apa? Batik plus. Oh, baju perempuan. Serius lah, tak ada hasil pula. Kau tunggu 3 tahun ni. 3 tahun. Dia 2 bulan ni. Awak tak boleh apa? Ha? Awak tak boleh apa? Saya kejap lagi. OG Kush.
Bukan Ferrari. Rastafari. Oh. So far di Bandung, cuaca hujan, tapi masih boleh jalan-jalan, udara renyai. Kita teruskan perjalanan. Cuacanya nyaman, tapi kalau korang nak shopping dekat Jalan Sultan Agong ni, better cari penginapan dekat area sini lah. Sebab senang, jalan kaki je. And at least spend masa dekat sini lama sikit, sebab kedai dia banyak. So korang akan survey barang tu agak lama lah. So dia tak boleh rushing. Sebab dia paling murah. Dia lagi besar pada ni. Ya. Tapi kasih tu aku murah juga. 220 gram. Murah lah. Kali ni murah tak? Ya ni. Tapi 3 juta. Tu kan jadi Bisa ni belikan isu je. Aku beli pun 269. Sekarang? Okay guys, sekarang kita dekat ni, gudang jam di Bandung. So kalau korang nak cari jam, korang datang je ke gedung jam ni. The whole area penuh pelbagai jenis jam. So kita sekarang nak tolong kawan kita ni cari jam, sebab dia tak ada jam sekarang. Mi, macam mana Mi? Mungkin beli. Dia agak pemalu sikit, tapi kita tolong dia beli. Sikit baru. Itu digeletik kau tu. Okay. Nak mana ni? Dalam celah ke dalam gelap? Bawa dulu, bawa keluar dulu. Dengan yang dalam air ni. Ya. Ya. Dalamnya lain-lain kan? Kau tak nak putih ni. Kawan kita akan dapat jam baru. Tengok lampu tu. Kau tengah kira lagu. Ni tu, gelap ni lawa. Oh black. Ni kira lagu. Ni lampu standard kuning. Itu sama sih, cuman beda dari layarnya. Pola dia lain. Yang udah yang ni. Pola. Ini aja. Pola dalam tu lah. Kau boleh tukar. Aku pernah tukar. Kat Semadu ada budak buat. Kau boleh custom tu. Pola apa? Dalam tu kan tu ada yang gelap, ada yang cerah tapi model yang sama. Ah. So kau boleh tukar benda tu. Oh ni kuning ada apa semua. Betul ramai custom. Kan? By the way guys, semua harga-harga kat sini semua before discount. Yes. Yang gelap aja. Yang gelap. So cari abang ni. Yang di kasir aja bang. Di depan. Okey, kasir pergi kasir. Kasih lah Di shop ada, Kalau kau tengok di shop ni kan, Casio semua ada belakang ni. Betul? serius. Macam-macam model. Mas tak beli Mas? Tak beli? Saya bantu yang Bantuin aja. Ya. Kawan kita sudah dapat jam baru. Pakai betul-betul Mi. Ha, sudah gunting ke apa ke? Gunting-gunting. ni itu ada hasil lah. Ada hasil lah ni. Okay. 318. Boss. 318. Kasih faham bos. 381. 381. Itu. Kau dia seksi ke? Abaca. Abache. Cepat my friend. Okay. Ni pakai Mi betul-betul. Weh, nice weh. Kalau lagi handsome lah, plastik ni jangan buka. Alright. Mantap. Tunjuk sini. Tunjuk sini. Come on. Buka ni. Silap. Wih. Selamat ulang tahun kelahiran. Right guys, kalau korang nak cari kedai gedung jam tu, ni nama kedai dia. Gudang Jam Super Center. Ni bangunan dia. Dia bersebelahan dengan Hijab Story.
Baba ni. Kau baju kau, Dik? Kau? Kau beli Hot Wheel eh? Tapi 7 Hot Wheel? Oh 7P. Ya, ada Bandung ni. Aku bapak aku tu. Man, pasal balik ni aku nak buat projek Jojo lah. Projek Jojo. Ya tu. Projek apa tu? Sebab aku rasa aku dah terlalu Berisi. bukan terlalu berisi. Aku dah terlalu merosakkan diri di sini. Makan terlalu sedap di Indonesia. Dia bukan merosakkan, tapi dia lebih kepada pleasure untuk diri sendiri. Jadi untuk kita maju ke depan, pleasure tu dia sepertinya akan melambatkan kita. Jadi kita kena bagi satu let's go. Manusia yang kita jumpa sangat berdedikasi dan bagus. Sekarang kita dekat Bondash Bandung. Kita meneruskan kita punya shopping dekat Bondash Bandung. Kita tengok siapa yang akan jadi mangsa selepas saya. Awak dah beli? Dah, saya dah beli. Saya beli satu. Dutch. Alright, dilarang buang sampah di sini. Kemarin ada yang kesurupan. Akan dikenakan. Okay guys, kalau kau buang sampah merata, disumpah miskin 7 keturunan. Takut. Kami topi lain pula. Okay, Dik. Alright guys, our final destination untuk shopping pada malam ni, okay, Eagle. So Eagle dekat Bandung ni besar and confirm lah lagi murah daripada yang dekat Malaysia. So dekat dalam ni banyak barang-barang outdoor adventure. So kalau korang nak cari barang-barang camping ke outdoor ke apa, always je Eagle Bandung. Dia berdekatan dengan Jalan Braga. Settle untuk shopping. Alright guys, untuk malam ni kita datang ke Jalan Braga. So basically Jalan Braga ni dia dekat tengah-tengah. And kalau malam dia memang happening lah. Ada live band, restoran-restoran. So hari ni hari Jumaat weekend. So ramai orang daripada Jakarta semua turun ke Bandung. So kau boleh tengok memang ramai orang. Jom enjoy the nightlife. Penuh orang guys. Tapi so far just banyak kedai makan je lah. Tapi kalau nak masuk kedai makan tu pun beratur dia panjang gila. Let's see apa yang kita boleh buat di sini.
Kita pergi Tiramisu. Nak masuk pun beratur, Mat. Nak masuk kedai pun beratur ramai. Kita beli satu lah. Satu kongsi. Okey ke? Crispy coffee. Kita try dulu. Sedap atau tak sedap. Okey apa beratur? Ini sangat direkomendasi. Yes. Kita nak try tiramisu cookies and cream ataupun original. Nak tengok berbala atau tidak kita beratur panjang-panjang ni. So, kita beli chocolate coffee tiramisu original. Right guys, settle. Tiramisu done. Sekarang kita nak pergi minum kopi dulu. Sebab tempat ni terlalu havoc untuk weekend. Kita nak cari kafe yang ada basking. Baru best. Layan lagu dan lepak-lepak minum kopi. Semua kedai kat sini, kedai minum, kedai makan, semua penuh. Kalau korang tunggu pun memang lama gila. So ikutlah lah. Kalau korang luck baik, senang dapat. Tapi kita masih mencari tempat nak lepak dekat sini. Alright guys, disebabkan kafe dekat Jalan Braga tu penuh sangat, so kita decide untuk minum kopi dekat tempat lain. So kita singgah Alfamart sekejap. Terlampau havoc. Alright guys, sebab semua kafe penuh and kafe dekat area rumah kita pun hampir tutup, kita makan dan beli barang di Alfamart dan Indomaret je, makan dekat rumah. So berakhirlah perjalanan kita di Bandung. Thank you guys for watching my video and I see you guys in the next video. Take care, peace and ciao guys.